Tanpa membuang masa, saya nak tunjuk kat korang semua gambar ni. Bersusunnya kereta kat Tehran tu dengan queue punya lah panjang ke arah sebuah stesen minyak. Dekat situ korang nampak papan tanda kedai barbari bread, roti gandum tebal Parsi, dan kat belakang tu adalah kepulan asap daripada Shahran Oil Depot yang masih lagi belum berjaya dipadam selepas kena serangan Israel pada awal pagi 15 Jun. Susah padam kerana ada bahan berpetrol dekat situ. Now, gambar kereta tu bukannya satu-satunya gambar yang kita ada. Ini satu lagi, semua pakat buat fuel run, nak isi bagi penuh. Ramai orang dah start keluar dari Tehran tu, especially ibu bapa yang ada anak-anak kecil sebab risiko semakin ketara. Now, pada 16 Jun sekitar jam 3.58 pagi waktu Malaysia, Iran umumkan kematian ketua unit perisikan dalam IRGC dan 2 lagi general. Dan Timbalan Menteri Said Khatibzadeh share video ni yang tunjuk keadaan kat dalam sebuah perpustakaan institut di Tehran. Cukup teruk keadaan kat dalamannya tu. Perpustakaan tu bukan sasaran Israel pun sebenarnya. Sasaran adalah salah satu bangunan Kementerian Luar Negeri bersebelahan dengan perpustakaan tu. These damages adalah tempias daripada berdilan kuat Israel. Now, kita tahu semua ni selepas Israel buat serangan kat Niavaran, Valyasa dan juga Haftetir. Niavaran tu adalah kawasan kaki gunung Alborz yang dipercayai tempat tinggal pegawai-pegawai tinggi Iran. Kat sana ada Niavaran Complex yang jadi villa kepimpinan IRGC. Then Valyasa dan Haftetir pula adalah zon pentadbiran di pusat bandar Tehran. Tak lama selepas serangan Israel kat sini, Iran terus lancarkan sebuah gelombang balistik yang katanya 50 buah misil. Tak pasti berapa yang kena, tapi damages ketara di beberapa tempat kat Israel macam Tamra misalnya, di mana 6 orang disahkan terbunuh. Sebuah pusat penyelidikan Weizmann Institute of Science kat Rehovot kena berdilan sampai terbakar. Ini gambar lain masih lagi kat Rehovot. Katanya kat Haifa pun ada kes kebakaran juga. Gelombang ni tak hentikan asakan yang ongoing di Iran. Israel buat pengumuman yang mereka dah hentam 80 buah sasaran, termasuklah South Pass, Fajajam, Shahran Oil Depot yang diceritakan tu, dan satu serangan kat pelabuhan Bandar Abbas. Tapi ini bukan the biggest news. The biggest news adalah di Mashhad. Pada hari ini, the biggest news adalah di Mashhad Airport, terletak non jauh di timur Iran. Israel telah melancarkan serangan udara paling jauh dalam sejarahnya, 2,300 km mereka terbang in total untuk hentam Mashhad Airport, di mana ada sebuah pesawat pengisi minyak, refueling aircraft. Ini contoh refueling aircraft, not uranium, tapi sekadar contoh nak bagi korang faham binaannya tu. Dan sini korang nampak video asap hitam berkepulan daripada punca kebakaran yang marak di Mashhad Airport. Setakat ni tiada langsung petanda yang konflik ni akan tamat. Saya berkata sedemikian selepas mengamati kenyataan Benjamin Netanyahu yang buat jula kalinya appear dalam interview televisyen sejak Operation Rising Lion ni dilaksanakan. Dia menuduh Iran ada uranium yang cukup untuk buat 9 bom nuklear, tapi as usual tak ada bukti. Tentera Israel kemudian umumkan yang mereka tengah mengasak infrastruktur misil surface to surface di sebelah barat Iran. Juga mereka mendakwa Iran hantar lebih 100 drone ke arah mereka yang setiap satunya, kata mereka, berjaya ditepis sebelum sampai kat sempadan. Tak jumpa sumber siapa yang tepis, maka in total Operation Rising Lion telah menyebabkan lebih daripada 224 kematian di Iran. Hampir 1,500 orang dilaporkan tercedera. Statistik ni as of subuh waktu Malaysia pada 16 Jun. Operation True Promise ketiga Iran tu pula dilancar sejak 13 Jun. Setakat ni 14 orang kat Israel disahkan mati dengan 435 kecederaan. Di sebalik segala statistik ni, ada satu sasaran yang Israel belum capai. Sasaran yang dah pun menjadi open secret setelah dilapor serata media. Sasaran yang Donald Trump sendiri tahu dan tak setuju. Ali Khamenei, yakni pemimpin tertinggi Iran. Israel tengah target dia. But of course Israel nafikan benda ni, katanya fake news. Alang-alang cakap pasal Trump, dia puji siri serangan Israel ni. Dia cakap kemungkinan suatu hari nanti Amerika Syarikat akan terlibat dalam konflik ni. By the time saya upload video ni, kemungkinan akan ada lagi banyak update, more major updates. Maka jemput subscribe untuk video-video susulan dalam konflik yang semakin melarat ni.